Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para tetamu yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Raskas Valley Forest City Terrace. Pada pagi ini bakal berlangsung majlis pernikahan di antara Sarah Hanis binti Syahrudin dengan pasangannya Muhammad Khairi bin Abdullah. Saya ingin menjemput semua yang telah hadir untuk mengambil tempat masing-masing di bahagian hadapan Dewan. Saya ingin menjemput ahli keluarga terdekat untuk memenuhi kursi-kursi yang berada berhampiran dengan meja pernikahan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita semua berkumpul di pagi yang penuh berkah ini, Sabtu 19 April 2025 bersamaan 20 Syawal 1446 Hijrah, bagi meraihkan penyatuan antara Sarah Hanis binti Syahrudin dan Muhammad Khairi bin Abdullah yang berasal dari Singapura dalam ikatan pernikahan yang suci. Bagi pihak pengantin perempuan selaku tuan rumah iaitu Haji Syahrudin bin Hamidun dan juga Hajah Suhana binti Sulaiman, saya mengalu-alukan kehadiran semua tetamu ke majlis ini, terutama sekali ibu bapa kepada Muhammad Khairi iaitu Encik Abdullah bin Muhammad Sarif dan juga Puan Zarinah binti Nordin. Kalau hendak mengenal padi, lihatlah pada tangkai berisi. Kalau hendak mengenal budi, lihatlah pada hati yang suci. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Para hadirin yang dimuliakan, kini tibalah detik yang dinanti-nantikan. Dengan penuh adat dan tertib, kita terlebih dahulu mempersilakan 5 orang pembawa dulang hantaran dari pihak pengantin lelaki yang akan mendahului perarakan membawa tanda kasih dan buah tangan sebagai lambang pengikat dua keluarga. Dipersilakan. Burung merpati terbang melayang hingga bidahan pohon berduri. Rombongan datang kami sambut riang, tanda mesra mengikat diri. Seterusnya, kita menjemput pula 7 gadis pembawa dulang hantaran dari pihak pengantin perempuan sebagai tanda balasan kepada rombongan pengantin lelaki. Dengan anggun dan beradab, dipersilakan 7 gadis untuk masuk ke dewan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tumpuan sekarang kerana tanpa membuang masa, kita akan mempersilakan masuk bakal pengantin lelaki Muhammad Khairi bin Abdullah yang akan masuk bersama-sama dengan ibundanya Puan Zarinah binti Nordin. Dipersilakan. Pucuk bahu delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, datang bertanda menjalin ikatan. Berjalan masuk segak bergaya, beriringan dengan irama yang gemersih, diiringi pandangan penuh restu bonda. Para hadirin sekalian, berikan tepukan kepada Muhammad Khairi bin Abdullah. Dipersilakan Muhammad Khairi untuk mengambil tempat duduk di meja pernikahan. Persilakan bidadari hati sang putera Sarah Hanis binti Syahrudin berarak masuk anggun berseri dalam busana indah diiringi ibunda tercinta Hajah Suhana binti Sulaiman. Dipersilakan. Cantik berseri si bunga melati, harum mewangi di pagi hari, lembut berjalan menawan hati, menyambut kasih sang putera sejati. Alhamdulillah, semua yang diperlukan untuk upacara akad nikah telah bersedia di posisi masing-masing.
Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Mustaqim bin Sarmuji untuk menerajui upacara akad nikah. Dipersilakan Ustaz. Dan ini akan merapatkan hubungan silaturahmi sesama kita, dan itu saja. Wallahu taala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis, dipersilakan. Alhamdulillah, sangat mudah dan lancar upacara akad nikah di antara Sarah Hanis binti Syahrudin dan juga Muhammad Khairi bin Abdullah. Bagi pihak keluarga, terima kasih. Tidak terhingga diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Mustaqim bin Sarmuji. Maka dengan itu saya ingin menjemput tuan rumah Encik Syahrudin bin Hamidun untuk mengiringi Ustaz dan saksi-saksi ke meja khas yang telah disediakan untuk menikmati sedikit hidangan. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput pengantin lelaki Muhammad Khairi bin Abdullah untuk bergerak ke holding room bagi menunaikan solat sunat selepas akad nikah. Dipersilakan. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah pengantin lelaki kita Muhammad Khairi bin Abdullah telah pun selesai menunaikan solat sunat selepas akad nikah. Sebagai tanda syukur atas penyatuan yang suci pada pagi ini, kini dengan penuh tertib dan santun, mari kita saksikan. Silakan pengantin lelaki untuk kembali ke pelamin untuk menuju ke sisi ibunda pengantin perempuan Hajah Suhana binti Sulaiman yang masih duduk di sebelah ananda tersayang untuk memohon restu mengambil alih tempatnya. Silakan. Pengantin lelaki akan naik ke atas, menghulurkan salam, mencium tangan ibu mertuanya, memohon izin untuk membawa ibu mertuanya turun dari pelamin untuk duduk di tempat yang disediakan di bawah. Pucuk pauh delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Sudah bersatu cinta yang satu, mohon restu pengikat ikatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, buat pertama kalinya mereka berada di singgasana sebagai suami isteri. Tepukan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berikan tumpuan sekarang di atas pelamin kerana kita akan meneruskan majlis dengan upacara penyerahan mas kahwin. Dipersilakan pengantin lelaki dengan bantuan salah seorang daripada dulang bosnya untuk menyerahkan mas kahwin sebanyak RM300 kepada pengantin perempuan. Dipersilakan. Saat ini menjadi saksi ikatan rasmi dua hati dengan lafaz dan mas kahwin sebagai bukti cinta dua insan kini diikat dengan restu ilahi. Seterusnya pengantin lelaki akan mengambil cincin pernikahan dan terusnya menyarungkan ke jari manis pengantin perempuan sebagai simbolik acara pembatalan air sembahyang. Sekarang tibalah giliran mengambil pengantin perempuan untuk menyerahkan cincin kepada Sarah, kerana pengantin perempuan akan menyarungkan cincin ke jari pengantin lelaki pula sebagai tanda cinta dan kasih.
Dipersilakan kepada perempuan untuk menyarukan cincin di jari sang suami. Cincin disarung pada kasih sebagai janji sehidup semati, dua hati bersatu bersih dalam restu ilahi yang abadi. Para hadirin yang hormati sekalian, alhamdulillah telah selesai acara penyerahan mas kahwin sarung cincin untuk menyempurnakan ikatan yang suci ini. Elok tersusun sirih didulang pembuka bicara adat bertuan. Hari ini hatinya kirang menyambut menantu penyambung aman. Para hadirin yang dihormati, sebagai tanda restu dan amanat keluarga, majlis dengan segala hormatnya ingin mempersilakan Ayahanda pengantin perempuan Tuan Haji Syahrudin bin Hamidun untuk menyampaikan sepatah dua kata amanat dan pesanan buat anak anda berdua yang kini telah sah bergelar suami isteri. Dipersilakan Ayahanda. Dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup bersama dengan dan dijadikannya di antara kamu suami dan isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang diberikan itu mengandung keterangan yang menimbulkan kesadaran bagi orang-orang yang berpikir. Surah An-Nur ayat 21. Juga surah An-Nur ya. Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Mafhumnya. Nah, benar-benar itu ayat yang Muhammad Khairi. Muhammad Khairi maksudnya Muhammad yang baik. Khairi. I like the name. Anakku Sarah yang sangat aku kasihi. Dari kecil lagi kamu menjadi cahaya mata ayah dan kami. Hari ini kamu sudah sah bergelar isteri. Walaupun kamu tetap menjadi anak ayah, anak mam dan anak mami sampai bila-bila. Kamu sentiasa menjadi kebanggaan kami. Ayah dan mami masih ingat lagi, kami dijadikan tokoh ibu bapa pada tahun 2008 di sekolah rendah Seri Damangkara Road dan juga di MRSM 3 2011. Kami menjadi tokoh ibu bapa juga daripada kamu menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Alhamdulillah, Sarah tidak berjanji membanggakan kami berdua. Semoga Allah membalas jasa kamu itu dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan insyaAllah kamu juga akan menjadi seorang isteri yang baik, penuh kasih sayang. Dan insyaAllah satu hari nanti kamu juga akan menjadi seorang ibu yang penyayang. Anakku Muhammad Khairi, mulai hari ini kamu adalah sebahagian daripada keluarga kami. Ayah dan mami terima kamu seadanya.